Hai guys, hari ni kita nak cakap pasal 10 makhluk yang menakutkan di dunia guys. Ianya terdiri daripada nombor 10 guys, Skinwalker daripada puak Navajo, ahli sihir gelap yang boleh bertukar menjadi haiwan dan meniru suara manusia. Nombor 9, Black Anis dari England. Ia mempunyai rambut panjang yang busuk, kulit berwarna biru dan mata yang merah yang bersinar guys. 8. Banshee Island. Roh wanita yang menjerit sebagai petanda kematian seseorang. Nombor 7, Yuri dari Jepun. Hantu Jepun berpakaian putih, tangan terkulai, terikat dengan dendam yang belum selesai. 6. Slenderman. Urban legend, makhluk tinggi tanpa wajah sering muncul dalam hutan dan dikaitkan dengan kehilangan kanak-kanak. 5. Aswang dari Filipina. Makhluk boleh berubah rupa, terbang dan menghisap darah atau janin manusia. 4. Wendigo dari Amerika Utara. Makhluk kanibal kurus tinggi, lambang ketamakan dan kegilaan akibat memakan manusia. 3. La Patasola dari Amerika Selatan. Wanita berkaki satu yang menyesatkan lelaki yang curang kepada isterinya di hutan dengan menggoda terlebih dahulu sebelum membunuh mangsanya. 2. Pontianak atau kuntilanak dari Malaysia dan Indonesia. Roh wanita mati ketika bersalin. Dikenali dengan helaian tawa dan juga tangisan bayi. Rupa cantik yang bertukar menggerikan. Nombor 1, jelangkung dari Indonesia. Makhluk yang dipanggil melalui upacara ritual. Jika ritual tak ditutup, jelangkung boleh mengganggu manusia tanpa henti. Guys, itu sajalah 10 makhluk yang menakutkan bagi saya guys. Kalau anda ada apa pula ya, sila komen, subscribe, like dan share. Bye!